Jauh-jauh. Kita cerita yang biru dulu. Okey. First saya nampak wire tak. Kan? Dah wire tak kan? Abang pegang. Apa lagi abang nak buat kat enjin bang? Enjin ni Hijau ni hijau apa bang? hijau, Hijau daun pisang. bukan hijau daun pisang, hijau apple. Hijau apple. Hijau apple. So dia punya coil plug ni standard lah. Ni dah tukar RS punya. Tapi memang untuk Vios. Ya, untuk Vios. Kali tengok macam K20. Ada lah, biasa-biasa je. Yang ni Yang ni custom lah. Custom. Custom. dia ada beza tak dengan standard? Dia beza dia sedap sikit lah, best sikit. Dia punya pick up dia sedap sikit lah. Dia untuk injector kan? Betul. Yang ni apa? Ni custom kan? Bukan standard kan? Bukan, custom juga. Saya tengok kereta sebelah pun sama. Sama, dia satu acuan. Satu acuan. So memang ada jual lah benda ni. Ada jual. Bukan datang bawa kereta baru dia buat. Bukan. Memang yang dah siap custom. Memang dah ada siap. Ya, jual. betul. So kalau contohlah orang nak beli benda macam ni kan. Okey. Kan? Kat Okey. mana boleh dapat bang? Ini dekat KL. Kat KL. kat KL. Johor Betul. tak ada. Johor ada tapi payah nak dapat. Abang ambil ni kat KL lah. Ya, betul. Datang benda dah siap. Ya, benda dah siap. Okey. Benda dah siap. So ni colour candy blue. Betul.